Ini kereta saya yang paling jimat minyak, Myvi. Kali terakhir claim insurans sebab aksiden pada tahun 2017 tak silap. Sekarang ni NCD dah penuh, dah 55%. Let's say saya nak beli kereta baru daripada Jerman. Macam mana saya nak jimat? Jom, kita breakdown. Mungkin ada yang tak tahu, kita boleh pindahkan NCD daripada kereta lama kepada kereta baru. Sebagai contoh, kereta Jerman ni dia punya insurans RM8,000. Bila transfer daripada NCD kereta lama, insurans tu bolehlah turun sikit, tinggal RM3,600. Untuk premium ni dia tak fix, bergantung kepada nilai insurans, jenis kereta dan juga company insurans. Tapi kalau dah guna NCD tu, akan ada NCD recovery yang kita kena bayar secara prorate. Untuk kereta lama, contoh guna 1 bulan, sekiranya jumlah NCD adalah RM1,000, kita kena bayar lebih kurang RM917. Bermaksud RM1,000 bahagikan dengan 12 kali dengan 11 bulan. Bila dah pindah NCD daripada kereta lama kepada kereta baru, kereta lama automatik kosong NCD. Ada juga yang ingat, bila kita ambil comprehensive insurance, semua perkara tentang kereta baru ni akan di cover. Tapi tak kawan-kawan, insurans ni hanya basic di cover seperti accident, kebakaran dan juga kecurian. Untuk coverage yang lain, kita kena add on. Bila renew insurance, saya akan add on sekali perlindungan bencana alam, protection untuk aksesori tambahan dan juga protection ketika kereta sedang dibaik pulih. Coverage ni tak standard tau, berbeza ikut company. Jadi untuk korang yang nak beli kereta baru, nak tarik NCD daripada kereta lama, nanti semak balik apa yang cover, apa yang tak cover. Setiap pilihan yang kita ambil tu ada fungsi yang berbeza. Kalau memang duduk dekat kawasan hujan je, ambillah protection banjir. Selalu lalu dekat tempat construction, ambil protection untuk windshield. Barulah sesuai ikut keperluan dan juga situasi kita. Untuk yang budget cukup-cukup makan, ambil basic pun dah okey dah. Ada extra income, ambil full protection. Dan decide ikut level keuangan kita.